Ya, macam-macam ubat, macam-macam minyak dia sudah cuba. Tapi keinginan beliau ialah untuk mengada satu French beard. Ya, sudah 1 tahun sekarang kita boleh lihat yang French beard ini sudah naik ke optimum growth. Alhamdulillah, selepas 1 tahun saya tanam jambang, impian saya menjadi kenyataan. Hari ini dia datang ke Glojas. Mari kita lihat bagaimana kau progres 15 bulan yang lepas hingga hari ini. Inilah hasil yang 15 bulan sekarang. Dulu dia hanya ada janggut yang nipis di sini. Kami telah melukis desain untuk memenuhi impian beliau untuk mendapatkan French beard. Inilah misai sebelah kanan, yang tengah ini ialah Phaeton, inilah sebelah kiri, misai sebelah kiri, inilah goti sebelah kiri, ini goti sebelah kanan. Dan misai sekarang sudah tumbuh dengan elok. Inilah kawasan the V, Y, dan inilah kawasan janggut. Bila ini semua naik dengan penuh, barulah dipanggil the French beard. Saya amat berpuas hati setelah tanam French beard di Glojas. Ia menyebabkan saya lebih confident, ramai kawan-kawan memuji. Terima kasih Datuk Dr. Jasji. Thank you Glojas.